Ke apa ni hari ni? Pengagihan barangan fidyah ya. Fidyah dan fidyah sajalah. Daripada Majlis Agama Islam. Jadi mungkin dah berapa ramai tadi dah ambil, dah bawa balik. Mungkin daripada ada ini berapa peratus ni, puan? Berapa peratus dah ambil? 80%. 80%. Mana ada 20% lagi lebih. Jadi ada orang-orang yang belum mengambil, yang ada nama, terima SMS ke apa kan? Boleh datang lagi. Sehingga pukul 12 je. 12? 11? Ini orang jauh-jauh macam mana? Jadi banyak lagi beras ni. Kalau tak habis ni, dia akan dihantar balik ke pejabat. Mungkin lama pula nak dapat kan? Jadi hari ini kita terima kasih kepada pegawai-pegawai daripada MAIS ni. Pegawai daripada MAIS. JBA ya. JBA pula dah J apa? Jabatan? Ini pegawai daripada Jabatan Bantuan Guaman ya, pada Jabatan Perdana Menteri. Bukan daripada MAIS. Jadi barang-barang ni daripada MAIS ya. Jadi apa ni, puan? Puan pandai sikit bercakap. Apa ini sebenarnya majlis ni hari ni lah? Untuk apa? Bantuan untuk asnaf lah, tapi Jabatan Guaman Selangor bekerjasama dengan MAIS. Untuk asnaf di kawasan. Ni Jabatan Bantuan Guaman Selangor lah. Ya. Jabatan Bantuan Guaman ni daripada di bawah Jabatan Perdana Menteri je. Ya. Jadi ini pertama kali ke atau macam mana? Ini kali ketiga untuk tahun ni. Kali ketiga. Sebelum ni di mana dia buat? Kita ada buat di Selayang. Ada di Semichan. Maknanya di negeri Selangor sajalah. Ya, dalam Selangor. Negeri-negeri lain ada buat tak? Ada, Malaysia ada, negeri asing lah. Jadi sumber ni dapat daripada MAIS ya? MAIS mana daripada sumbangan orang ramai, MAIS dapat beli barang-barang ni dan dapat diagih kepada Muhammad Anwar. Muhammad Anwar. Mana Muhammad Anwar? Muhammad Anwar bin Sulaiman. Jadi hari ni berapa peratus dah ambil? Dah menerima lah. Berapa peratus lebih kurang? 90%. 90%. Tercapai lah. Tercapai lah matlamat ni.